Dia terus tangkap belakang ni. Amaran dia lah. Dia tarik macam benda nak jatuh bang. Saya Azim, saya duduk kat Filda Soeharto, Selangor. Saya berumur 34 tahun. Saya kena stroke yang kali kedua dah. First stroke saya kena umur masa 31. Second stroke saya kena umur 33. Masa saya yang second stroke ni, saya masuk tube bang. Saya first stroke, saya second ni, hari pertama saya masuk emergency. Tak ada apa-apa, saya okey, boleh minum. Tapi dia diagnose saya terus pergi ICU tau. Hari kedua tu baru dia perasan saya choking. Sebab dia pun tak tahu saya choking. Dia letak air, suruh saya pakai ubat. Saya ambil air tu, saya nak minum, terus sedap. Air tu dah masuk paru-paru. Tu terus oksigen saya drop. Susu 2 hari je saya pakai, 2 hari ke 3 hari saya pakai tius saja. Hari-hari buat fisioterapi tu, cuba makan, minum kan. Hari yang ketiga pakai tius tu baru saya boleh minum dah balik macam biasa lah. 2025, itu yang second stroke. Saya dah macam-macam ubat saya dah makan. Selepas saya jumpa produk ni, saya perasan saya punya kebas tu, saya perasan kebas kat dada saya ni lah, dia hilang. Dan sekarang alhamdulillah lah, dia semakin pulih lah. Tapi itulah saya nak kena konsisten lah. Konsisten. Saya sebelum ni saya beli satu-satu sebab saya nak tengok apa perubahan dia yang ada efek kat saya, apa benda kan. Saya macam-macam produk saya cuba, tapi produk ni saya nampak berkesan lah kan. Macam-macam produk lah saya ambil kan. Lepas saya jumpa produk ni, saya nak cuba konsisten lah sebab dia macam serasi dengan saya lah.